Kalau lah kita kata ilmu ada, tidak beramal, siap juga. Kena tanya cerak ke buat apa tak buat amal, kerana pokok tak buah. Terbaik tahu. Pula situ. Kalau pergi buat dengan tak tahu, pun selerak juga. Tahu tak buat pun selerak juga. Tak tahu pergi buat, selerak lagi. Tu dia. Kena tanya semua. Tu dia deh. Amal ke tak? Amal ke tak? Ni supaya dengan orang alim, orang tahu. Tiba-tiba dia tak amal. Dia tak gapo, dia sembunyi. Dia ada ilmu, orang lain tak ada supaya dia, misalnya. Nak kita tanya siapa, orang tak tahu. Tu dia dek. Maka akhirat esok kena bubuh tali ke. Semacam tali ke kuda tu. Di mulut dia ni senjah. Melekat senjah. Ya, kuamru ya kati. Yang pertama ayub. Yang kedua kuamru yang kita boleh ni. Buat amal ke tak? Duk menyapa ke tak? Satunya umur. Yang keduanya ilmu. Yang ketiga malih min ainak tasabahu. Yang ketiganya harta. Anda molek harta we kat amah we. Di harta hak sikit ala kulliha tak apalah. Hak lebih daripada qadar yang kita pasti kena guna, hak tu kena tanya. Hak lebih daripada qadar, hak camping. Baju kita ni camping berapa lah je. Kain kita ni camping sungguh berapa lah je. Bekas rumah kita camping sungguh berapa lah je. Rumah hak camping sungguh berapa lapis je. Jagalah orang rumah selapis, 2 lapis, 3 lapis tu. Kadang-kadang buat rumah 2, 3, 4, 5 ni lapis, tak ada duduk dek di atas tu. Tikus dia duduk. Tuai pada duduk bawah ni je. Hak lebih tu camping ke tak? Kalau hak lebih tu akan diteruat sop. Buat apa 3 lapis rumah. Buat apa 2, 3, 4 lapis. Duk di bawah je. Di atas tu buat apa. Gana mu tak ambil duit ni. Belanja ni. Untuk tolong orang fakir miskin. Hak yang rumah tak ada nu. Hak nak makan tak ada nu. Gana mu tak ambil hak ni. Ditolong mereka itu. Kamu akan disoal di akhirat esok. Pula dah tu. Dia tanya pula tu. Lepas tu kita miroyak dah saat ni. Semua ni kena pakai cedek persiapan. Harta kena soal. Harta kena tanya.